sedang runtuh. Kulihat saja semua terhangus, bintang sedang jatuh. Ku biar saja dunia membungkus hidup separuh nyawa. Andai tak daya ku bercengkam kuku, memasti semua terjaga. Tapi di mana penyelamatku? Bagai kau jua. Semua sebut harga tu saya nak dihantar selewat-lewatnya minggu depan. Saya nak semuanya. Bos, saya minta maaf ya, saya lambat, bos. Semuanya perlu ada maklumat seperti yang diwajibkan dalam sebut harga ni. Oh, baik, bos. Tu, betul kan? Sangat pengek tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, bos. Teruk rupa aku. Ya Allah. Tak selesai lagi ke? Tak. Kakak cuma risau. Bos tu takkan tolak angsu lagi. Dah kelak sangat dah ni. Tak tahulah, Kak. Orang takkan faham kalau orang tu tak dekat tempat kita, kan? Saya pergi sediakan makan. Macam mana, dah jumpa tempat lain? Selagi tak jumpa, selagi itulah macam ni. Sebelum ni tak macam ni pun tau. Mama tak mau baling. Mama tak mau baling barang macam ni. Nanti kena dekat TV tu habis pecah. Mama dah tak boleh tengok kartun. Tak mau baling-baling, okey? Mama main elok-elok. Mama main elok-elok je. Okey? Ni Mama nak masak kejap. Nanti kita makan sama-sama, okey? Aduh, Mama. Okey. Macam ni. Okey. Uma tenang, okey? Uma tarik nafas. Uma tenang. Okey? Uma tenang, Uma. Jangan macam ni, Uma. Dah. Uma. Sini. Mama dekat sini. Uma bangun. Uma bagi tahu Mama apa. Uma nak apa? Cepat dengan Mama. Uma nak apa? Kesian Mama. Tak apa. Ni mungkin ada yang tak kena dengan dia ni. Okey, kita balik. Jom. Terima kasih. Tak apa. Terima kasih banyak, Jom, kita balik. Okey. Okey, sini kita balik. Kita tukar baju, kita wangi-wangi, okey? Mama nak buat kerja sekejap. Uma duduk diam-diam kat sini, jangan buat bising, okey? Nanti semua marah Uma. Okey? Tak mau bising.
Okey. Mama buka kartun Mama buka kartun. Okey. Kartun. Takkan bolehnya kau nak fokus buat kerja. Orang lain pun terganggu juga tau. Tak apalah, Kak. Sekurang-kurangnya saya ada dekat pejabat. Lagi satu, Ma dekat sini, kat sebelah saya rasa tenang sikit. Sakitlah. Uma tak mau buat macam tu. Nanti tak masuk syurga nanti. No. Patutlah mak engkau ni lebam berbirat sana sini. Kak, saya minta maaf sangat, Kak. Sikit je. Ya Allah. Uyaina. Cekal sungguh kamu ya. Kalau akak lah, tak tahulah apa jadi dengan budak ni. Ada ke? Saya dah cuba cari, dah cuba telefon. Kebanyakan semuanya tak nak terima Uma. Kalau macam tu, awak kena minta cuti lagi lah. Sampai bila? Mesti buat macam mana? Kalau kita gili-gili? Gili-gili apanya awak nampak tadi kan? Uma tu tak suka dekat saya. Ya, memang Uma tak nak kat awak. Tapi awak tak cuba pun dekat dengan dia. Awak tak ada usaha pun nak dekat dengan dia. Dia nak ke tak nak ke, sekurang-kurangnya awak dah usaha. Macam mana kalau saya diberhentikan kerja? Macam mana apa? Motor awak tu. Kalau saya berhenti, awak boleh ke tanggung semua ni? Ni, tengok. Semua dah penuh. Dah habis dah awak cari? Dah banyak dah saya telefon. Uma tak mau baling-baling. Uma tak mau baling-baling, okey? Kejap lagi kita tidur. Ini dah masuk amaran yang kedua. Saya tak boleh nak berkompromi lagi. Prosedur is prosedur. Semua masalah ada jalan penyelesaiannya. Saya dah usaha. Macam ni lah, bos. Boleh tak kalau bos potong je gaji saya? Kalau bos nak potong lebih pun tak apa, bos. Tapi yang ni tak payahlah. Susah macam tu. Tak apalah. Awak fikirkan sesuatu yang terbaik bagaimana awak nak selesaikan masalah awak ni. Semua orang ada anak, Raina. Tapi Uma anak istimewa. Macam mana boleh tak perasan, cikgu? Ya Allah, memang tak perasan. Tak tahu dia dah hilang macam tu je sekelip mata. Tak. Saya rasa dia ada dekat-dekat sini je. Kalau dia pergi jauh pun mungkin ada orang ambil dia. Ya Allah, Umar. Kita orang kat sini bukannya tak prihatin. Tapi Umar tu, susahlah. Cikgu, ni bukan masanya nak cakap macam tu. Uma! Ya Allah. Uma! Tak ada dia ni. Sinilah. Awak pergi cari sana, saya cari sini. Okey. Umar! Ma! Umar! Ya Allah. Umar! Mana Umar? Umar! Ya Allah, mana pergi Umar ni? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ma! Uma buat apa kat sini? Dah, jom kita balik. Jom kita balik. Jom. Dah, jom kita balik. Umar buat Mama risau. Mama tak sayang Mama ke?
Macam mana keadaan dia? Okey. Saya dah periksa badan dia. Tak ada apa. Alhamdulillah. Taska ni pun satu. Duit nak, tapi kerja entah apa-apa. Saya tak larat nak jaga rumah seorang. Awak kena tolong saya juga tau. Awak tak ada tenaga tak apa. Saya ni walaupun ada tenaga, sabar saya bukan macam awak tau. Mama buat kerja sekejap. Uma tak mau nakal-nakal. Ini warna untuk Uma. Okey? Muah. Jangan nakal-nakal, okey? Bawa apa pula ni, ya? Lah. Bau busuk semacam je. Bangun je. Ya Allah. Uyana. Uyana. Kenapa berak? Kenapa kak? Dia dah terberak habis kena suar tu. Ya Allah. Okey, jom. Kita tukar baju. Kita tukar Kenapa seluar. ni? Bau apa ni? Bos. Saya minta maaf sangat, bos. Saya tahu ini salah saya. Bos boleh cakap apa je bos nak cakap. Ini tempat kerja. Janganlah ambil kesempatan sampai macam ni sangat. Ya, saya tahu. Macam ni, bos. Boleh tak kalau saya nak minta kerja dari rumah je? Sementara saya nak selesaikan urusan rumah ni. Kenapa saya perlu beri kelebihan tu pada awak? Orang lain pun nak macam tu. Tapi dia orang semua faham yang dia orang kena ikut prosedur kerja dalam pejabat ni. Prestasi awak pun tidaklah memuaskan sangat, Yuaina. Tapi saya yakin ini semua sebab punca daripada anak awak. Awak pilihlah antara kerjaya ataupun anak awak ni. Kalau awak nak ada kemajuan dalam diri, selesaikan masalah anak awak ni. Umar, jom kita balik. Sinilah, bos. Esok saya bagi surat berhenti. Saya pilih anak saya. Ini tanggungjawab saya. Terima kasih banyak sangat, bos. Awak dah hilang akal ke apa ni, ha? Awak ingat saya seorang boleh tanggung keluarga ni? Dalam apa keadaan sekalipun, kalau saya perlu pilih Umar, saya akan tetap pilih darah daging saya sendiri. Maruah Umar, maruah saya juga. Tak payah sentimental sangat, Yuaina. Ni, fikirkan kenyataan hidup keluarga kita ni. Tu, Umar perlukan duit, kita perlukan duit. Semua benda perlukan duit, Yuaina. Umar tak perlukan duit. Umar perlukan kita. Habis tu kita nak hadap je dia 24 jam. Rumah ni percuma. Bil, api, air, kereta, motor saya macam mana? Siapa nak bayar? Saya yakin Allah hadirkan Umar dalam hidup kita ni atas rezeki kita sendiri. Dan saya yakin disebabkan budak ni, rezeki kita tersekat-sekat selama ni. Semua ni bala, bro. Bala. Kau risau apa? Duit kau, hak kau. Itulah. Muda-muda gatal nak kahwin. Kan dah terjerat. Dia mesti lepas semua benda kat aku punya ni. Aduh, hai. Kuranglah belanja aku lepas ni. Hang nak bising buat apa? Hak dia kan ada dalam duit hang. Apa masalahnya? Abang Man ni. Abang Man cakap senang lah. Abang Man tu duda. Aish, apsalah. Dia berhenti kerja pula. Aduh, weh. Dah. Rimaslah aku dengar. Kau ni pun risau tak bertempat. Kalau kau tak boleh bagi dia duit pun, apa dia boleh buat? Kau tu suami, kau jangan lembik sangat. Tak kisahlah apa masalah hang. Yang penting kat sini tak ada hutang-hutang. Alah, Abang Man. Takkan tak boleh bawa bincang sikit, Abang Man. Alah, kecoh Abang Man ni.
tengoklah mana-mana yang berkenan. Aku ni nak, kalau tak disebabkan bertema-tema ni, aku pakai apa yang ada je lah nak. Ada majlis apa, Long? Jabat aku tu ada majlis anugerah pekerja cemerlang lah. Apalah. Uma! 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 Jangan balik! Pecah TV tu. Tak masak nanti mak kau dah lah tak kerja. Tak Ish. Apa perancangan kau? Kau pun dah tak kerja kan? Takkan nak mengharap tarik tu seorang je kerja? Kalau dia tahu tanggungjawab dia, insyaAllah, Long. Kalau tak... Nah, baju kau ni cantik-cantik tau. Kalau lah kau jual 50 ke, 60 ke, 100 ke, duit ni nak. Ni. Elok-elok cantik lah. Ni, tengok ni. Jual? Jual. Jual kat mana, Long? Kau ni nak. Dah serupa duduk dalam gua lagi. Hai. Bro. Okey Okey. Kau semalam jangan lupa RM1.50 kau Ha? Kau buat kerja, mengelat lah kau. Dah gaji. Dah gaji. Alah, buat bungkus posin. Dah dapat gaji tu, seronoklah sikit. Memanglah dah dapat gaji. Gaji aku banyak kena potong. Aku dah cakap dah potong sikit-sikit. Dia orang yang gelabah betul lah. Tak habis lagi wang pendahuluan kau tu. Nak habis potong macam mana? Belum gaji lagi aku dah minta. Tu motor aku tu. Kau tak ada janji macam tu. Sekarang ni memang habis lah kau. Dengan bini tak kerja, semua atas kepala kau lepas ni kau tengok lah. Baik buat kerja lah. Tu pun satu hal juga tu. Bil air, rumah. Apa lagi? Saya dah masukkan duit dalam akaun awak. $800. Cukuplah, itu je yang ada. Mana pergi semua duit-duit gaji awak? Habis tu saya ni dapat apa? Saya ni penat-penat bekerja, awak duduk rumah, tak hadap stres macam saya tau. Awak rasa awak nak tidur, awak nak bangun, awak bangun. Saya ni bersengkang mata. Setiap ujung bulan je duit saya mesti habis kat awak. Saya ni dapat apa? Hati-hati. Nah. Jauh pula kedainya. Ni, tarif kau apa sampai? Tak menentu lah, Long. Takkanlah hai naik motor pun jalan sesak. Sebab dia naik motor lah, sebab tu dia lambat. Kadang-kadang dia melepak agaknya. Orang lelaki memang macam tu. Dah tua pun macam tu lah juga. Ni, nak cari yang matang. Memang payah lah. Tambah tarik tu. Muda lagi. Kak, yang akak cakap jual barang terpakai tu macam mana Kau ni nak banyaklah cara dia. Cuba kau buka internet tu. Kau boleh pilih suri rumah jana pendapatan. Pilihlah mana satu yang sesuai untuk kau. Aku ni kalau nak cerita satu-satu kang belum tentu lagi kau faham. Tu satu lagi tu. Umar tu kau kajilah sikit apa yang dia nak, apa yang dia minat. Budak macam tu ada kelebihan sendiri tau. Itulah doktor ada cakap juga. Tapi itulah Una je yang baru ada masa sekarang nak luangkan perhatian sepenuhnya dekat dia. Umar! Umar! Ya Allah! Sini. Bangun. Okey. Sikit je. Kalau ikutkan saiz yang kita ada sekarang ni, boleh muat dalam 5 meja. Tapi saya cadangkan kalau nak nampak lebih moden, kita jangan guna meja yang reka bentuk yang sebelum ni. Saya boleh cadangkan reka bentuk yang lebih menarik. Kosnya pun sama. Should be no problem. Kalau kosnya sama dan lebih menarik, apa salahnya? Dari segi dekorasi pun saya akan email pada Tuan Razak dengan reka bentuk yang terkini lah.
Saya tahu selera Tuan Razak macam mana. Jangan risau. Tapi, bila kita boleh dapat semua ni? Bagi saya 3 minggu. Lambat sangat tu. 3 minggu? Come on, Tarik. Ma? Baik. Tak apa. Bos jangan risau pasal tu. Saya akan uruskan. Ya? Uma? Baik, insya-Allah. Tarik, apa yang awak buat ni, Tarik? Ya Allah, kenapa awak ikat dia macam ni? Buat apanya? Elok je dia dekat situ. Ni awak daripada tadi saya kejut awak tak bangun, kenapa? Saya tak berapa sihat sangat. Awak buat macam ni, awak tak malu ke dengan jiran-jiran? Apa dia orang fikir nanti? Malu. Memang dah memalukan dah pun. Dah lah. Saya nak pergi kerja. Tarik, awak tak boleh cuti. Saya tak sihat. Saya tak larat nak jaga rumah. Cuti? Kalau saya cuti, kita nak makan apa? Duit datang daripada mana? Langit? Ini lagi satu. Awak bagi tahu tuan rumah, sewa bulan ni minta tangguh. Kenapa? Kenapa? Sewa rumah ni kan awak yang bayar pakai duit awak. Sekarang ni mana saya nak cari duit bayar sewa rumah ni? Duit gaji awak tak cukup. Tak, memang tak cukup. Banyak benda lagi nak kena fikir. Faham? Langit sedang runtuh. Ku coba halang tapi tak termampu. Bintang sedang jatuh. Ku coba buang lelah yang membuku. Hidup separuh nyawa. Andai tak dayaku berjangkam kuku, memasti semua terjaga. Tapi di mana penyelamatku? Langit sedang runtuh. Lihat saja semua terhangus. Bintang sedang jatuh. Ku biar saja dunia membungkus. Hidup separuh nyawa. Andai tak dayaku berjengkam kuku, memasti semua terjaga. Tapi di mana penyelamatku? Paman? Ingat dah tak tahu jalan nak main sini. Sibuk sikit lah, Paman. Tarik. Barang yang hang pesan tu minggu depan sampai. Kalau hang nak bagi duit pendahuluan dulu, lagi bagus. Abang Man ni kan... Nombor akaun sama kan? Sama. Bagi lebih sikit. Buat duit kopi. Abang Man ni tak habis-habis betul lah duit kopi lah, itulah. Okey, Abang Man dah. Dah masuk duit. Jangan tak jadi pula. Jadi, mesti jadi. Jangan tak jadi. Ini nyawa saya, Abang Man.
Dropship. Makanan sejuk beku. Content creator. Jual barang terpakai. Jual barang terpakai. Uma duduk sini. Tak mau pergi jauh-jauh. Uma, lai hari ni Uma dah tak payah risau dah. Uma boleh ikut Mama pergi kerja hari-hari. Dah tak ada siapa marah Uma dah. Okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pernah nampak pun awak sebelum ni. Oh, saya Yaina. Saya pertama kali kat sini, Kak. Oh, baguslah. Cantik-cantik barang awak ni. Alhamdulillah. Itulah harap-harap ada yang berkenan lah. InsyaAllah ada ni. Uma, sini. Sini, duduk sini. Duduk sini, diam-diam. Uma nak warna? Ha? Mama bagi warna. Uma duduk diam-diam, okey? Tak mau pergi jauh-jauh. Ni warna Uma. Okey. Duduk diam-diam. Anak autisma ya? Semoga murah rezeki awak. Terima kasih, Kak. Akan minta duduk dulu. Tengok bang, mana? Seronok ke hari ni? Seronok. Nanti kita pergi lagi ya. Hari ni hari pertama tak dapat banyak sangat. Tapi tak apa. Nanti kita usaha lagi. Okey? Uma suka tengok kucing kan? Lepas tu Uma suka tengok pokok. Nanti Mama bawa Uma pergi tengok pokok. Tengok kucing pula Uma cakap Uma nak tolong Mama. Uma kenalah tolong Mama sekali buat sama-sama, kan? Kau buat apa ni? Niaga. Niaga? Niaga apa? Niaga barang terpakai. Awak tahu tak? Barang-barang terpakai ni dapat sambutan tau. Banyak tempat-tempat yang buat benda ni. Saya ingat nanti setiap hari saya nak susun jadual saya. Awak bayangkan satu hari boleh dapat RM150. Kalau sebulan dah berapa? 150 tu boleh buat apa je? Bolehlah bayar bil elektrik ke, bil air, makan minum rumah. Kan? Kalau kawan-kawan dia, kawan-kawan kau nampak, malu ke bro? Biarlah. Asalkan dia tak minta duit aku selalu, sudahlah. Dia bukan macam tu. Perempuan ni, dia suka meluah tau. Macam apa orang panggil tu, curhat. Tu. Lambat laun, dia akan mengadu dekat orang keliling dia ni. Yang laki dia ni tak mampu nak tanggung keluarga lah. Tak mampu nak bagi nafkah zahir dan batin lah. Tak ambil tahu pasal keluarga. Yang busuk nama kau bro. Rosak reputasi kau nanti. Aku ni bukan apa. Aku ni dah malas nak bertembur dengan orang kat rumah tu, tahu tak? Ni sekurang-kurangnya dia keluar, tenang sikit aku. Kalau macam tu aku dah tak boleh cakap apalah. Bini kau kan? Tapi kalau bagi aku takkan benarkan. Kita orang lelaki ni dipandang tinggi tau sebagai seorang khalifah, pemimpin. Tapi kalau bini dah meniaga tepi jalan macam tu, merempat macam apa, mana nak tak muka bro, malu. Okey lah. Ya Allah, comotnya anak Mama makan. Makan elok-elok, makan elok-elok. Pegang elok-elok. Okey, pandai.
Harap-harap hari ni perniagaan kita laku supaya kita boleh senangkan Papa. Kita doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah perniagaan ni ramai orang datang, ramai orang beli supaya kita boleh bantu Papa. Amin ya Rabbal Alamin. Uyana. Mama ni. Kakak. Meriah hari ni ya? Itulah alhamdulillah. Hari ni orang gaji kan? Hari ni gaji. Tapi tak tentu juga. Orang zaman sekarang ni bila gaji je suka beli barang dapur siap-siap. Itulah. Nak berbelanja tu kurang. Ada tu adalah juga. Abang, beli bang? Bang. Ada baju, ada tudung, ada beg. Akak ada sebut. Ya. Okey. Ya, alhamdulillah. Saya nak ni lah. Ni berapa kak? Yang tu saya bagi 30 lah bang. Boleh lah. Saya ambil ni lah. Boleh boleh. Okey, boleh bang. Abang boleh tengok. Okey. Semua masih elok lagi. Zip semua elok. Boleh Boleh lah. Saya jadilah. Tapi tak ada plastik tak apa ke bang? Tak apalah. Saya ambil macam tu je lah. Tapi kejap saya cuba cari plastik tu abang. Uyana. Balik. Awak datang. Saya cakap balik. Tak apalah kak. Lain kali ya. Satu. Tak apa. Bang. Sebelum aku terbalikkan meja ni, kau kemas semua ni. Tu, tengok budak ni. Dengan selekeh macam tu, sanggup duduk kat sini. Orang lain semua tengoklah. Balik. Mau maju kita balik. Cepatlah kemas semua ni. Pandang-pandang apa? Niaga je lah. Kenapa awak buat macam tu? Apa salahnya kalau saya nak berniaga? Awak boleh tak jangan buat benda yang boleh memalukan saya? Memalukan? Apa yang memalukan? Semua orang tengok tahu. Orang kenal saya. Saya tak faham. Orang nampak saya ada kerja yang bagus. Saya ada kawan yang berduit, yang bergaya. Awak nak apa? Orang anggap saya ni lelaki tak guna macam tu. Awak kena tahu orang takkan pernah ambil tahu pun kalau kita susah. Kenapa awak nak kena kisah pasal apa yang orang cakap dengan apa yang saya usahakan untuk keluarga ni? Dah awak saya serabut. Ya. Ni, dengan budak ni macam anak pungut. Awak tak nampak ke tanggapan orang pada kita? Jujurnya tak. Saya fikir awak, Umar dan keluarga kita. Awak bawa Umar pergi mandi. Umar, jom. Jom kita mandi, jom. Mas. Kita mandi dulu, okey? Kita mandi dulu, okey? Ingat, saya tak nak tengok awak pergi berniaga macam tu lagi. Titik. Hal rumah tangga jangan bawa sini bro. Kat sini tempat lelaki-lelaki gagah yang tak takut bini, yang tak takut awek. Betul. Siapa cakap aku takut bini? Sebab itulah kita orang lelaki ni kena ada hobi. Kita kena pertahankan hobi kita. Kalau kita layan panggil perempuan ni, memang gantung bini lah bro. Sekarang ni apa plan? Malam ni kita ronda, kita cari tempat makan yang paling terbaik punya. Lepas tu kita ambil gambar. Kita tenangkan jiwa kita yang sedang lara. Tarik, bini hang Uyana tu bukan agak bercinta dari zaman sekolah dulu. Dah hang pilih dia. Pasal apa hang lah ni nak stres? Yalah bang. Mana tak pening bang. Masa bercinta dulu tak ada anak. Semuanya indah berlaku. Kentut pun boleh jadi gindu. Kentut jadi gindu. Tapi itulah sekarang dah ada anak. Lepas tu anak pula cacat. Mana tak pening member. Aduh. Macam ni lah nak cakap Yang mana belum berkahwin lagi tu kan. Macam macam abang mana lah. Abang mana kahwin. Kau belum kahwin. Nasihat aku kalau belum kahwin jangan kahwin, nanti menyesal. Aku manalah tahu bini aku tu baka tak baik. Takkanlah baka aku pula tak baik. Betul tak? Betul. Yalah. Betul. Dah cerita pasal baka pula. Dah. Kita.
Mama suka buat apa? Mama tanya ni. Uma suka buat apa? Okeylah, tak apalah. Uma, duduk kat sini, kat Mama sini. Sini, sayang Mama ni. Ya. Kita doakan untuk Papa. Mudah-mudahan doa kita ni boleh kurangkan beban Papa. Mungkin salah Mama. Cepat, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pemudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Kau tabahkan dan Kau kuatkanlah hati kami untuk mengharungi segala dugaan-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, cubalah kau bawa Ma ni buat aktiviti lain. Banyak lagi kelas-kelas autisma tau. Cuba kau bawa tengok tempat yang boleh kenal potensi diri dia. Tak mampu, Long. Kalau setakat bawa pergi taman macam ni, okey lagi. Itulah. Elok-elok meniaga, laki buat hal. Tapi mungkin betul lah salah saya, Long. Betul lah Tarik cakap, dia malu dengan kawan-kawan dia. Yang patut malu tu Tarik. Nak bergaya lebih daripada kemampuan. Habis, anak bini tergabai. Ni nanti Along ambil je lah baju-baju Una tu. Jualkan je kat siapa-siapa yang berkenan. Tahu? Kau bukan ada media sosial? Ada? Kenapa, Long? Cantik ni nak. Kak, ya. Tengok. Dah ada orang tanya ni. Nak jawab apa? Bagilah tahu berapa ringgit dulu. Oh, okey. Cepat. Yang ni, baju ni. Dia tanya baju ni RM40. 50. Boleh je. 50 Aduh, sakit. Ma, sudah basah ni. Okey. Ni. Awak ambil budak ni. Ni, dia cakap muka saya sakit tau. Saya dah cakap banyak kali. Dia tak suka dekat saya. Dia tak nak dekat saya. Apa? Puan, nanti saya telefon balik. Mak, sudah. Ya, ni apa orang tengah bercakap telefon? Mak. Ya Allah. Alhamdulillah. Nanti bila dah ada duit sendiri tu, jangan guna sebarangan. Bayar apa yang patut. Ya, saya bayar api air. Bila apa-apa yang patut. Awak jangan risau. Yalah. Rumah ni, saya tak tahu macam mana saya nak bayar. Pening. Bukan sepatutnya gaji awak cukup pun. Awak jangan kira pasal gaji saya boleh tak? Saya cakap ni pasal tolak itu, tolak ini, itu yang tak cukup duit. Tolak apa? Dahlah, saya malas nak bertekak pasal duit. Yang mana boleh bayar, bayar. Yang mana tak boleh, tak payah. Sekarang ni awak ambil budak tu. Okey, sebenarnya banyak lagi koleksi-koleksi baju Uma. Nanti saya akan live lagi untuk jual baju Uma. Terima kasih semua yang tengok hari ni. Cepat. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Pandai pun.
Sebelum ni saya tak pernah nak ambil tahu pasal semua ni Kak Long. Tak apa. Kadang tu Allah hadirkan sesuatu asbab tu untuk kita percaya. Yang penting Una tu jangan putus asa. Jualan hari tu okey tak? Okey sangat Kak Long. Dapatlah bayar bil air, bil elektrik. Moga-moga beban tarik kurang sikit lah. Harap-harap tarik tu nampaklah apa yang Una usahakan. Okey. Uma duduk dengan Mak Long. Allah beratnya. Una nak jual baju Una pula. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, Uya Aina hari ni nak jual baju-baju kurung. Okey, semua sekarang ni adalah baju-baju Una sahaja. Okey, yang ni baju kurung. Baju kurung ni memang selesa. Yang ni saya nak bagi 100. Baju kurung ni sesuai untuk pakai pergi majlis kahwin, nak pergi pejabat pun sesuai. Kalau korang boleh tengok, jahitan dia memang sangat-sangat kemas. Tengok tu. Dan dia ada zip dekat bahagian depan. Senang untuk korang nak sarung. 50 mata memandang. Ada hasil? Bolehlah lepas bayar duit elektrik. Jangan lepas ni pilai kau pula tertunggak sudah. Ui, melepas tu. Kenapa pula? Yelah, 50 mata memandang bukan semua perempuan. Tu pun baru kejap dia menjual tu. Maksud kau? Sebenarnya aku ni tak berkenan tau tengok perempuan jual-jual dalam talian ni. Bak kata orang putih, dia orang ni nak test market dia. Nak jual muka. Tergedik sana, tergedik sini. Ui, macam tak ada maruah tu. Jangan, aku tak tuduh bini kau, jangan terasa pula. Tapi itulah. Kadang-kadang aku tengok bini kau tu elok juga. Tapi itulah 50 mata memandang ramai tu. Kalau aku ada isteri, aku tak tunjuklah kat diorang. Bentar abang. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Nanti barang abang ni jangan basuh biasa tau. Pakai tangan pakai tangan. Saya boleh dulu Okey, terima kasih. Oh, ni suami saya. Assalamualaikum bang. Kau ni siapa? Awak. Kau siapa? Kau siapa? Tak, awak diam. Aku tanya kau siapa? Saya datang ambil barang je ni bang. Kau tak boleh ke ambil barang siang-siang? Kau tahu tak ni siapa? Ni isteri aku. Kau datang rumah orang malam-malam. Kau siapa ni? Awak, ini pelanggan saya. Dia beli barang rumah untuk anak dia. Awak pun melayan kan? Tak, ini pelanggan saya. Jap bang. Abang memang salah faham ni bang. Saya datang memang beli barang je untuk anak saya bang. Aku tak kisahlah kau beli barang untuk anak kau ke. Sekarang ni aku nak kau belah. Hai bang. Minta maaf ya. Masuk. Kau masuk. Apa salah saya? Apa salah awak? Awak tanya apa salah awak? Awak duduk dengan lelaki dekat luar tu, depan rumah, malam-malam. Awak rasa elok ke? Saya meniaga. Saya cari duit. Cari duit? Cari duit ke? Cari jantan ni? Saya cari rezeki. Dengan bermanja, dengan tergedik-gedik depan orang macam tu? Awak selalu petikaikan apa yang saya buat. Awak cakap dengan saya cari rezeki sendiri, cari duit sendiri, tak cukup ini, tak cukup itu. Sekarang ni awak cukup ke apa yang tak ada dalam rumah ni? Yang tak cukup tu sebab awak pentingkan diri sendiri. Kita dah ada bahagian masing-masing. Sekarang ni saya kena tanggung. Sebab tu saya nak bantu awak. Bantu apanya? Awak cari jalan mudah untuk dapatkan duit. Awak nak kinja-kinja supaya orang berkenan dekat awak. Lepas tu awak gunakan Umar ni sebagai alat meraih simpati. Hujung-hujung orang bela awak. Awak sanggup curang. Perempuan jenis apa awak ni? Saya tak curang dengan awak. Saya cari duit. Niat saya ni cuma nak meniaga. Kalau macam ni perangai awak jangan salahkan saya. Saya rasa tak berbaloi habiskan duit saya dalam keluarga ni. Awak cuma nak gunakan saya je. Kalau banyak sangat tengok media sosial. Okey. Mama ada sini.
ada, Mama ada. Mak, 2,000. Bayar habis. Barang bila boleh dapat, Abang Wan? Aku tengok stok dulu, kalau ada. Hang ni aku tengok banyak betul duit. Risau pula aku. Nak risau apa pula, Abang Man? Yalah, kot esok lusa bini hang mai serang kami di bengkel. Ui, dia amuknya. Hai. Abang Man, duit saya, duit dia. Hak saya ni. Apa yang saya bagi dekat dia tu dah cukup bersyukur, Abang Man. Keras kita bunyi hang. Takut aku. Keras tak keras lah, Abang Man. Hidup kita ni, kita kena bahagiakan diri kita dulu. Orang lain lantar, Man. Kita settlekan motor ni dulu. Okey. Uma nak mandi ke? Okey. Lukis. Adanya anak Mama lukis. Bijak sangat ni. Lukis. Oh, Mama nak tengok boleh? Mama tengok boleh? Cantiknya. Mama sini. Cantiknya. Pandai anak Mama. Pandai sangatlah dia. Uma suka tengok warna Uma suka tengok warna-warna baju Mama. Uma suka tengok pokok, ya. Malah pandainya anak Mama. Sini sayang sikit. Pandai sangat ni. Cantik lah. Bijaknya. Langit sedang runtuh. Ku coba halang tapi tak termampu. Bintang sedang jatuh. Ku coba buang lelah yang membuku. Hidup separuh nyawa. Andai tak dayaku bercengkam kuku, memasti semua terjaga. Tapi di mana penyelamatku? Langit sedang runtuh. Kulihat saja semua terhangus. Bintang sedang jatuh. Tu je yang ada. Terima kasih. Duit sewa rumah macam mana? Duit sewa rumah saya dah cakap dengan Tuan Rumah. Minta tangguh. Nanti ada duit bayarlah. Tapi awak janganlah tunda lama sangat. Nanti kan banyak pula hutang kita. Tuan Rumah tu banyak duit. Tak luak pun kalau kita tak bayar 2-3 bulan. Macam mana kita ni tak mampu. Kena fahamlah. Uma main kat bawah, Uma. Turun. Uma main kat bawah nanti jatuh. Kan menyusahkan orang, nak pergi klinik lah, hospital lah. Macam banyak duit sangat. Awak janganlah marah, dia cakap elok. Bang, Mas. Uma lukis. Uma lukis apa? Dinosaur. Cantiknya. Semua ni Uma lukis ya?
Mama nenek cakap tu. Dek, Umar, sini kat nenek. Sinilah nenek nak cakap ni. Yang nenek. Umar, jadi anak yang baik ya. Nenek yakin Umar adalah kebahagiaan Mama. Nenek tahu Umar akan bagi Mama sinar kekuatan dan harapan. Nenek pun selalu tahu berdoa untuk Umar dengan Mama. Sama main. Kak Long ada bagi tahu lukisan-lukisan Umar ni boleh dijual sebab ada komuniti seni autism. Dia orang memang ambil lukisan-lukisan anak macam Umar ni untuk dijual. Pernah ada tengok juga dia orang, Mak. Dia orang ada buat macam-macam juga. Memang pun. Kamu tu je yang baru nak ambil tahu. Eloklah tu. Kalau tak menjual pun, sekurang-kurangnya dapatlah kamu bukan kenalan dengan yang lain tu. Tak adalah kamu tu nanti asyik duduk memendam rasa je. Berbeza orang, berbeza dugaan dia. Una reda, Mak. Mak tahu. Mak nampak semua luka yang ada hati kamu tu. Kamu kena lawan. Kamu kena tabah. Dugaan yang Allah bagi tu bukan bermakna Allah kejam. Tapi Allah nak menaikkan darjat hamba-hambanya. Ingat tu. InsyaAllah. Tuan, apa ni Tuan? Saya dah sediakan mengikut kehendak Tuan. Takkan nak batal macam tu je. Apa yang awak sediakan tak sama dengan apa yang awak bentangkan, Tarik. Tak sama apanya Tuan. Tuan jangan macam ni. Ni periuk nasi saya ni Tuan. Macam inilah Tarik. Kami dah batalkan projek ni. Dan kami dah sampaikan kepada pihak atasan. Bos kamu pun dah tahu. Macam ni. Tuan bagi saya masa, saya selesaikan masalah ni. Boleh? Kami dah lantik kontraktor baru. Next time, Tarik. Mak, Umar tahu tak? Ramai yang suka dengan lukisan-lukisan Umar tahu dekat sosial media ni. Umar tengok ni. Tengok ni. Ramai tahu peminat Umar. Tengok ni. Wah, ramainya peminat. Awak dah balik? Awak cuba awak tengok ni lukisan Umar. Saya rasa kan dia dah jumpa dah dengan minat dia. Cantik kan? Dia lukis. Budak. Engkau ni kan, kenapa kau wujud dekat dunia ni? Kau tahu tak anak orang lain tak macam kau. Engkau ni cacat. Aku tak tahulah apa dosa mak kau sebelum ni sampai dapat anak cacat macam kau ni. Azim, awak sedar tak apa awak cakap ni? Ini anak kita. Tak, sekarang ni aku tak puas hati dengan kau. Aku balik kerja penat-penat. Aku ingat rumah ni boleh buat aku tenang. Tapi rumah ni macam neraka. Tarik! Binatang pun sayangkan anak. Kalau kau anggap anak kau ni sebagai bala, kau tu cermin muka kau. Faham dah manusia jenis apa kau ni? Buat ni kau macam ni. Sekarang dah pandai mengadu. Segala buruk rumah tangga kau cerita dekat keluarga engkau. Engkau ni memang jenis perempuan yang minta perhatian. Acah-acah suci tapi belakang aku. Tahu tak Alung datang sini untuk makan sama-sama dengan kita? Mak kirim makanan dekat kita. Apa tak cukup ke makanan dekat rumah ni? Duit aku bagi mana? Korang ni boleh buat aku gila lah. Kau yang gila! Umar, kita naik atas. Layan orang gila macam ni, kita pun jadi gila. Dengan awak ni. Awak buat saya dengan Umar macam tak ada perasaan. Seutuh mana kan
saja bagai kau jua. Tak patut bro, dia burukkan kau dekat keluarga dia. Itu dikira bukan aib tau. Hai, dia dah makin melampau tau. Kakak dia tu adalah menghasut apa-apa tu. Kakak dia tu janda, panjanglah akal dia tu. Janda ni lagi bahaya tau. Entah apa nanti dia ajar dekat bini kau. Putih mata kau nanti. Ni. Sekarang ni, bos dah tahu tau. Aku tukar pembekal baru. Dan lambat laun, bos akan tahu aku main harga dengan pembekal baru tu. Tu yang aku risau. Okeylah. Aku jujur dengan kau. Aku memang tak boleh tolong bab tu. Tapi, apa rancangan kau? Entahlah, aku pun tak tahu lah. Aku ingat ada lah duit tu sikit kan. Ni aku tengok macam dah tipis je harapan. Ni semua badi kat rumah tu lah. Kalau susah sangat, aku rasa baik kau ceraikan je bini kau tu. Lagi senang. Itu pun aku ada terfikir benda yang sama juga. Aish. Serabutlah kepala otak aku ni. Semak. Taklah. Santai je. Tenang. Kita ni muda lagi tau. Kita kena hargai masa muda kita. Alah, minum lah. Masa stres. Long, rasanya Muna dah sampai dah tempat dia ni. Betul lah kot. Kau dah sampai ke? Kejap-kejap aku telefon kawan aku jap. Kau tunggu situ ya. Okey. Okey, baik. Ma, tengok tu. Lukisan dia. Cantik-cantik. Hari ni kita cuba bagi lukisan-lukisan rumah ni dekat sini Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa. Kita usaha lagi. Okey? Assalamualaikum. Uyana Ya saya. Maaflah agak sibuklah urus Kasha ni. Nak pergi tandas lah dia, nak itulah, nak inilah. Tak apa. Ni Umar ni Umar. Ma, salam kakak. Salam kakak. Apa ni bos? Tak boleh macam ni. Ni Anaya namanya bos. Untung syarikat tak berhentikan awak, Tarik. Sebenarnya, ada beberapa hal lagi yang pihak atasan tahu tentang salah laku awak. Silap-silap boleh jadi pecah amanah kalau mereka kaji lebih dalam lagi. Pecah amanah? Fendi, pecah amanah apa ni? Bos, saya ni tak ada niat langsung, tak pernah terfikir langsung nak pecah amanah, nak seleweng duit, apa semua. Tak pernah, bos. Actually, they got proof, Tarik. Sekarang ni, awak tak ada pilihan. Bayar kerugian ni atau kes awak ni akan dibawa ke pihak polis. Ini atas simpati syarikat. Cantik lukisan-lukisan rumah ni kan? Pandailah Umar lukis. Kak, cantik. Tak apa ke? Memang dia alu-alukan Yana. Sejak lukisan-lukisan ni, Yana letak dalam media sosial Umar. Kak tengok banyak dapat sambutan tau. Dari masa ke semasa akak ni ikuti je perkembangan Yana. Oh iya ke? Lagipun kebetulan Kak Long tu kan kawan akak. Dia akak rasa sesuai sangat lukisan Umar ni letak kat sini. Umar nak main dengan Aisyah tak? Umar, kakak nak main dengan Umar tu. Umar bayang kakak ya? Mama dekat sini je. Umar, jom. Kak, saya ni rasa macam terhutang budi pula dengan akak. Janganlah cakap macam tu. Dah rezeki Umar. Dekat sini seminggu 2 kali tau. Kita buat kelas lukisan. Saja je buat untuk budak-budak. Nanti Umar bolehlah ikut sekali. Bolehlah dia berkawan-kawan dengan budak-budak tu. Assalamualaikum. Mama kita mandi ya. Jom. Mandi dulu. Saya nak jual kereta awak. Kenapa? Awak jangan banyak tanya. Awak tahu sebabnya. Kita kena kurangkan kos-kos semua ni.
kos. Saya dah uruskan hal rumah, saya dah bayar bil, saya dah uruskan rumah juga. Kenapa kereta saya bukan motor awak? Awak jangan tambah tekanan pada saya boleh tak? Kalau saya kata kita jual. Motor saya tak ada kena-mengena dengan semua ni. Jadi apa kena-mengena dengan kereta saya? Kami ni pun beban untuk awak, bukan tanggungan awak. Jadi saya perlukan kereta saya untuk sara hidup saya dengan Umar. Kalau awak nak hidup merempat, awak bantah cakap saya. Apa bezanya sekarang dengan nanti? Tak ada beza. Awak pun dah buang saya dengan Umar macam sampah. Kadang-kadang tu saya rasa bersyukur sangat. Dengan perangai awak sekarang ni, awak mengajar saya untuk hidup dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku lepas ni. Jom sayang, kita mandi. Wow. Mengarut, bro. Kau dia kira mengarut ni nak jual motor ni? Kalau sampai nak jual tu taklah kot. Kalau sewa boleh lah lagi. Kau tahu tak? Dia dah pandai melawan aku tahu sekarang ni. Ni, tangan aku ni rasa ringan sangat. Dia dah tak pedulikan aku tahu. Dia keluar masuk rumah macam tu je. Bini kau ni dah kira derhaka, bro. Kau dah layak dipanggil jantan dayus. Entahlah, aku pun dah tak ambil tahu dah pasal dia. Nanti bila aku dah buat keputusan, masa tu baru dia tahu erti menyesal. Masa tu aku gelakkan je. Tapi yang penting, motor kau jangan jual. Tak. Itu nyawa kau, bro. Banyak lagi lah benda lain. Yang pening kan? Piana, bulan depan akan nak buat hari terbuka dekat kedai akak ni. Menarik tu, Kak. Akak nak Uyana dengan Umar je sekali. Boleh, insyaAllah. Umar jangan takut-takut tau. Aisyah kawan Umar. Aisyah jaga Umar. Aduh. Umar. Aduh. Tipu je, tak sakit. Umar nak menari ke? Umar menari ke? Nanti jatuh pusing-pusing macam tu. Hati-hati. Jatuh. Kalau Puan tengok lukisan-lukisan kat dalam ni, semua ada kisah-kisah dia sendiri. Macam lukisan ni pun sama juga. Puan sila duduk. Saya memang suka seni kanak-kanak ni. Ada nilai tersendiri. Betul? Mana Umar? Oh, Umar. Sini. Sini dekat Mama. Cepat. Salam. Salam. Pandai. Dapat jumpa Umar. Hebat Umar ni. Alhamdulillah. Puan, kalau Puan nak buat pesanan dari sosial media kami pun boleh juga. Kalau Puan nak tukar warna ke, nak tukar bingkai ke, tak ada masalah pun. Bukan senang nak jaga anak autisma ni. Untung suami awak. Tu, kakak panggil. Pergi. Cantik lukisan ni. Umar buat? Ya, betul. Kebanyakan lukisan-lukisan dalam ni semua Umar yang buat. Hai tu dah pergi bengkel. Dah buat dah. Mesti tak okey. Hello, the person you called is unavailable. Mana si Fendi ni? Jawablah telefon. Hello, the person you called is unavailable. Please
Bau ni okey. Allah. Hello, bos. Macam ni, bos. Saya cuba sampai secepat mungkin. Tak, bos. Bukan apa. Pagi ni saya tak tahulah motor saya ni kenapa tiba-tiba meragam pula. Tak boleh nak hidup. Ya, bos. Saya faham. Saya tahu. Ya, baik. Okey, bos. Takkan aku nak pergi naik teksi? Ni Umar. Dia memang pandai lukis. Oh, ya ke? Umar belajar kat mana dengan siapa? Kalau abang lukis ni, memang langsung tak jadi apa lah. Kalau ada anak ataupun adik nak belajar melukis, datang je lah sini. Boleh. InsyaAllah. Tak ada masalah. Biar Umar yang ajar tau. Saya kawan Umar. Dia memang pandai lukis. Dan dia suka pusing-pusing macam ni. Umar, tengok ni. Assalamualaikum, Puan Uyana. Waalaikumsalam. Saya Islah daripada OMP Media. Kami dah lama mencari maklumat pasal Puan Uyana dan juga Umar. Jadi boleh kami menemu ramah Puan sebentar? Boleh? Dekat situ. Boleh? Syafiq dah pasang dah mic. Okey. Sebenarnya temu ramah ni untuk apa? Mengenai lukisan Umar dan juga mungkin beberapa perkara yang Puan boleh kongsikan untuk menjadi inspirasi kepada ibu bapa yang ada anak-anak autisma seperti Puan Uyana lah. Kak, saya ni tak pandai sangat buat bab ni. Akak je lah. Alah, cakap je lah apa-apa. Ini peluang terbaik tau. Okey, boleh. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan mengenai peranan ibu bapa yang mempunyai anak autisma terlebih dahulu. Sebagai seorang ibu, kita perlu menjadi tulang belakang kepada anak-anak autisma. Kita harus sentiasa mencari apa dia potensi dan kelebihan anak-anak kita. Duduk. Merehat. Sebab hari ni Umar dah penat. Mama nak buat satu video untuk peminat-peminat Umar semua. Okey. Hai semua. Hari ni Umar gembira sangat sebab Umar dapat ramai kawan baru, kan? Betul tak? Betul. Umar nak cakap terima kasih sebab semua baik sangat dengan Umar. Cepat Umar buat love, okey, bye. Bye. Okey. Mampus. Hello? Hello, Assalamualaikum. Puan Uyana ya? Waalaikumsalam. Ya, saya. Siapa ni? Saya Syafiq, pembantu kepada Datin Husna, pemilik galeri seni autisma. Pemilik galeri? Ada apa yang saya boleh bantu? Okey, macam ni cerita ni, Puan. Datin menjemput Puan dan juga Umar ke pejabat dia. Dia nak berkenalan lebih lanjut dan ada beberapa perkara yang nak dibincangkan. Boleh, Puan? Kalau boleh, saya kongsikan alamat dia. Okey, boleh. Macam ni. Esok saya datang, saya jumpa sendiri dengan Datin. Terima kasih ya. Sama-sama. Esok saya nak guna kereta. Motor saya rosak. Ini je yang ada. Ini pun duit Umar. Jom, Mak. Kita mandi. Jom, ikut Mama. Kita mandi. 100 je. Makanan kucing pun tak lepas tau. Jom. Hati-hati. Jatuh. Pelan-pelan. Anak-anak autism ni kita perlu banyak bersabar. Jangan cepat untuk kita rasa marah, rasa
nak naik tangan ataupun Assalamualaikum. apa benda yang Waalaikumsalam. Riana. Sihat? Alhamdulillah. Sini duduk. Terima kasih. Okey, sini. Maduk sini. Maduk sini. Datin, saya minta maaf ya. Tak apa. Saya dah biasa dah. Uma, meh sini Uma, meh. Uma lukis sini je. Lukis? Uma suka lukis. Uma suka lukis. Uma suka lukis. Kan, Uma pandai lukis. Yeay. Okey. Datin, saya jujurnya tak tahu apa pucuk pangkalnya. Tapi pembantu Datin ada telefon saya. Itu yang saya datang sini. Ya, Yaina. Saya memang nak jumpa awak. Saya kagum dengan semangat awak membesarkan Uma dan pandai ambil peluang untuk tingkatkan pendapatan awak. Yaina kerja? Sekarang taklah, tapi sebelum ni saya bekerja. Cuma saya terpaksa berhenti sebab nak kena jaga Uma. Masya Allah. Patutlah Allah mudahkan jalan awak, Uyaina. Apa maksud Datin? Uyaina minat tak menguruskan galeri seni? Saya dah lama sebenarnya cari potensi Uma, Datin. Terapi lukisan ni ada kalanya jadi rawatan utama untuk kanak-kanak, terutama untuk kanak-kanak yang kurang komunikasi lisan dan juga tiada tindak balas atas introversi. Macam mana hubungan Uma dengan ayah ni? Tak apa, saya faham Yana. Daripada video Uma dengan Yana pun saya boleh nampak tak ada langsung pelibatan ayah dia. Jadi sebab itulah saya harap sangat Yana boleh terimalah tawaran kami untuk Yana jadi tenaga pengajar di galeri seni kami. Yana kena bangkit, kuatkan semangat. InsyaAllah, Datin. Itulah, Mak. Una pun tak tahu nak rasa apa sekarang ni. Rasa gembira pun ada juga. Tapi kalau Una terima tawaran tu, Una lagi senang sebab Una dapat selalu ada dengan Uma. Tak apalah, ni nanti Una tanya sendirilah pendapat dengan Kak Long. Tengok macam mana kan. Assalamualaikum. Bye. Mana makanan? Kau ni dah tak berlaki ke apa ni? Tak apalah, kalau macam tu saya pergi siapkan makanan kejap. Tapi kalau awak lapar sangat, saya buat mi segera untuk awak Mi segera? Apa taraf aku sekarang ni? Layak makan mi segera je ke apa? Duit. Bawa duit. Duit apa? Duit engkau lah. Duit keluar masuk. Kata banyak duit, kata bagus sangat. Awak nak buat apa? Adalah, jangan banyak tanya boleh. Nak masuk syurga ke tak? Itu duit Uma. Bukan duit saya. Awak tak sepatutnya buat macam ni tau. Ni, kau tahu tak ni, syurga kau dekat tapak kaki aku. Bukan dekat budak tu. Lepas, walau apa jadi sekalipun saya akan tetap pertahankan Uma. Lepas. Aku tak kira. Besok aku nak duit ada dalam akaun aku. Bila kali terakhir bawa Uma pergi bercuti? Yaina kena bagi kesedaran kepada Uma terhadap rangsangan luar. Macam dedahkan dia dengan aktiviti-aktiviti yang boleh beri dia rangsangan sensori. Contohnya macam bagi dia main air, main pasir, main benda-benda melekit. Biarlah dia comot pun tak apa. Saya ni tak berkesempatan, Datin. Tak apalah. InsyaAllah lepas ni Uma akan jadi lebih baik. Yaina, tak nak jadi lebih baik? Jangan kerana satu kegagalan
Uyaina jadikan penghalang untuk peluang yang lain. Saya tahu kebahagiaan Uyaina terletak pada Umar. Entah betul, entah tidak Datin apa yang saya fikirkan ni. Tapi saya selalu bayangkan biarlah Umar yang pergi dulu sebelum saya. Sekurang-kurangnya saya puas curahkan kasih sayang saya pada dia. Saya tak dapat nak bayangkan kalau saya yang pergi dulu. Tak tahu apa nasib dia, Datin. Umar, jom kita pergi jalan-jalan sana. Kita tengok ada apa lagi kat sana. Nak? Panasnya dunia ni. 3 jam lagi ni. Alah. Zul pula. Isi minyak, kita lepak sini dulu Boleh. Alah, macam tak biasa. 3 jam tu tak terasa. Nanti dah sampai syurga dunia, semua lupa diri. Syurga dunia. Syurga dunia tu, Paman. Saya ingatlah, nanti bila sampai sana, wah, pertama sekali saya nak urut dulu tau. Nak bagi hilang semua lenguh-lenguh ni, saya nak ambil yang paling mahal sekali. Tapi yang mahal tu memang mahal betul tu, siap dengan package. Alah, duit ada apa? Nak risau apa? Hai, hari tu risau duit tak ada. Ni dah. Duit bini ke apa? Duit bini ke tu? Duit bini lah. Paman, biar dia rasa sakit tak hati tu. Kita ni kerja teruk-teruk, dapat gaji, ujung-ujung kita bagi duit dekat orang lain. Betul. Pandai pun kau. Jomlah, kita rehat-rehat dulu Macam mana tadi? Aku rasa kena ketatkan sikit kelas kau ni. Sedap sikit bawa dia. Dia pun macam okey. Tarik! Bang, stop bang! Tarik! Saya rasa tak berbaloi habiskan duit saya dalam keluarga ni. Kenapa kau wujud kat dunia ni? Kau ni cacat. Aku tak tahulah apa dosa mak kau sebelum ni sampai dapat anak cacat macam kau ni. Kau tahu tak ni syurga kau dekat tapak kaki aku. Strok atau angin amak adalah satu keadaan di mana berlakunya penyempitan salur darah ke bahagian otak atau salur darah pecah. Sebahagian daripada tisu otak akan rosak disebabkan kekurangan bekalan oksigen. Apabila bahagian tisu otak tersebut rosak, ia akan mati lalu fungsi otak akan hilang. Di antara gejala yang ketara adalah pengsan, tidak sedarkan diri atau lemah sebahagian anggota. Kesan angin amak ringan selalunya mudah diatasi. Dalam kes Encik Tarik ni, insya-Allah dengan sokongan keluarga dan ubat-ubatan, dia boleh kembali pulih. Cuma akan ambil masa mengikut keupayaan diri dia sendiri dan rawatan-rawatan yang teratur. Langit sedang runtuh, kulihat saja semua terhangus. Bintang sedang jatuh, ku biar saja dunia membungkus. Hidup separuh nyawa, andai tak daya ku bercengkam kuku, memasti semua terjaga. Tapi di mana penyelamatku?
ikutkan hati, saya nak buang awak macam mana awak buang saya dengan Umar. Kalau ikutkan hati, saya nak biar je awak mati mereput dalam rumah ni. Tapi siapalah saya kan? Nak menghukum kita sesama manusia. Apalah nanti Allah nilai saya kalau saya tak terima semua ni dengan belapangan dada. Hidup kita ni untuk diuji. Untuk kita tahu apa bekal kita kat sana nanti. Cuma satu. Umar, sini sayang. Saya nak awak minta maaf dengan Umar. Saya nak awak sedar segala kekurangan yang ada pada Umar ni adalah kelebihan dan asbab rezeki untuk keluarga kita. Saya nak awak sedar Umar yang awak hina selama ni adalah penyelamat untuk kita. Datin. Tarik, macam mana keadaan awak sekarang? Saya Datin Musnah. Datin, sebenarnya saya terpaksa tolak tawaran Datin. Saya tahu kalau saya terima tawaran Datin ni, masa depan saya dengan Umar lebih terjamin. Cuma saya ada tanggungjawab sebagai seorang isteri. Mulia sungguh hati awak, Uyainah. Sanggup berkorban untuk suami. Walaupun hati awak sendiri terluka, awak sendiri yang ubati. Tak apa Datin, saya reda. Cuma saya takut kalau saya terima tawaran ni, saya tak boleh nak bagikan masa kerja dengan jaga suami saya dan anak saya. Jadi saya tak nak susahkan Datin. Dan syurga saya pun masih di bawah tapak kaki suami saya. Awak dengar tu Tarik? Perempuan yang sedang melawan lara ni sanggup terima awak, setia dengan awak. Walaupun dulu awak pernah buang dia. Awak buang darah daging awak sendiri. Tuhan tu maha adil, Tarik. Perempuan yang awak aniaya ni lah yang sanggup jaga awak, setia dengan awak. Saya percaya mungkin apa yang berlaku ni adalah ketentuan Allah. Saya percaya juga apa yang jadi ni mungkin menjadi asbab untuk rasa cinta dan kasih sayang saya akan berputik semula. Dan kerinduan saya pada kebahagiaan rumah tangga saya akan kembali, walaupun dengan cara yang berbeza. Ini yang saya doakan selama ni, Datin. Uyainah, awak tak perlu tolak tawaran saya tu. Tanggungjawab awak besar, Uyainah. Allah tahu niat di hati awak tu. Tarik kena terima hakikat yang dia sekarang bergantung sepenuhnya pada awak. Dan Umar. Pandang Umar, Uyainah. Dah sejauh ini awak melangkah.
Cantik! Awak tengok. Cantik. Yeay, dah siap. Uyaina. Datin. Uyaina. Ya. Segala yang ada pada awak harus dicontohi. Kekuatan awak, ketabahan awak memang sukar ditandingi. Datin. Saya tak tahu macam mana nak berterima kasih dengan Datin. Bulan depan, awak akan dianugerahkan ibu dan isteri cemerlang oleh Persatuan Autisma di bawah naungan saya. Nanti saya akan kongsikan maklumatnya. Betul ke ni, Datin? Awak, tengok ni. Saya masuk majalah. Uma tengok ni. Hei, tengok ni. Kita masuk majalah. Hidup separuh nyawa, andai tak dayaku berjangkam kuku, memasti semua terjaga. Belum apa-apa. Tapi di mana penyelamatku? Langit sedang runtuh, kulihat saja semua terhangus, bintang sedang jatuh. Ku biar saja dunia membungkus, hidup separuh nyawa, andai tak dayaku berjengkam kuku, memasti semua terjaga. Tapi